Sah! FAM hantar dokumen palsu. FIFA hari ini pada tarikh 7 Oktober 2025 keluarkan laporan penuh berkaitan isu mereka dengan FAM. Pada 6 Jun 2025, FAM telah menghantar kepada FIFA 5 dokumen kelayakan pemain warisan baru Malaysia. Dan dalam permohonan itu, FAM melampirkan CJ kelahiran datuk nenek pemain tersebut. Dan berdasarkan dokumen itu, 5 datuk ini berasal daripada Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Waktu 6 Jun itu, satu Malaysia including Alik pun tak tahu dari mana asal pemain-pemain Malaysia ini. Ada pun seorang sajalah yang cakap yang datuk dia asal dari Rembau. Perkara ini dirahsiakan oleh FAM atas alasan undang-undang. Dan pada hari yang sama, mereka menuluskan permohonan FAM. Selepas menerima aduan, FIFA pergi ke Pejabat Pendaftaran Negara asal 7 pemain ini. Mereka ambil CJ dan bandingkan. Hasilnya, 27 September 2025. Checkmate. FIFA kata semua dokumen ini dah kena edit. Atuk 7 pemain ini tidak pernah lahir di Malaysia. Mereka lahir kat mana? Di Brazil, di Belanda. Bukan di Johor, bukan di Pulau Pinang, mahupun Rembau. FIFA boleh dapatkan dokumen original, dokumen asal. Macam mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN tak boleh dapatkan? Dan kenapa tak boleh dapatkan? Macam mana JPN boleh keluarkan sijil lahir atas nama Malaysia kalau sumber original sijil mereka yang beri ini tak sah langsung? Tak pernah lahir di Malaysia, nak mohon IC. Mereka kena beratur di Putrajaya sampai berpeluh, bawa dokumen berkarung-karung dokumen. Tapi hingga 10 tahun lepas tu pun belum tentu dapat IC Malaysia. Tapi Holgado, Hector Evel, Vangkudo Grases hanya boleh mendapatkan kewarganegaraan dengan sebegitu mudah sahaja. Sampai ke airport terus diberi IC biru walaupun mereka tidak pernah menetap ataupun datang ke negara ini sendiri. Kalau macam inilah proses untuk mendapatkan warga negara Malaysia, maknanya lepas ni semua orang lah boleh apply untuk jadi warga negara Malaysia. Sebegitu mudah. Negara lain tak mudah nak bagi nationality mereka kepada seseorang. Sebab tak kisahlah nak wakil negara ke, nak kerja ke apa ke, bab IC ini adalah soal kedaulatan negara, tak boleh kompromi. Kenapa? Adakah sebab salah seorang telah menipu sistem negara kita sendiri? Kalau betul, siapa? FAM, ejen, pegawai JPN atau ada tangan gaib yang membuka pintu? Adakah negara kita anugerahkan kerakyatan dengan begitu mudah? Dari skandal bola sepak, sekarang dah jadi isu tentang kedaulatan negara. Sijil lahir yang palsu sampai FIFA yang kena kantorkan sendiri kerja FAM ini. Malaysia sekarang sudah dilihat sebagai negara penipu, negara yang pandai ubah kertas, good at manipulation. Bola sepak macam dalam kehidupan, kemenangan tanpa kejujuran tak ada makna. It doesn't mean anything at all. Dan benda ini telah membuktikan bukan FIFA yang malukan kita, bukan sabotaj, bukan salah komunis, bukan salah Indonesia, tapi salah kita sendiri. Kita sendiri yang membuat benda ni dan sekarang kita dah face the consequences of it. Apa yang seterusnya? Sama-samalah kita nantikan.